Dekat tangan aku ni ada 2 pieces gewang untuk korang candak sotong, geng. Dapat 2 pieces setiap pembelian. Dia datang dengan satu kotak macam ni. Dekat bahagian dalam ni dia bagi satu mata candat yang ada lampu yang ni jenis ada lampu dan ada bateri, kan. Dia bagi satu bateri macam ni. Yang ni pun sama. Untuk dia punya saiz ada satu pilihan saiz saja, kan. Dan untuk pilihan warna dia ada 4 jenis pilihan. Warna hijau, warna merah, lepas tu warna biru terang dan biru gelap. Okey, cara pakai dia, korang just buka dia punya penutup dekat atas ni. Dekat sini dia ada rubber seal mengelakkan daripada air masuk. Dan korang ambil dia punya bateri lampu ni dan terus masuk kat dalam ni, geng. Korang tekan je sampai dia menyala. Macam tu, geng. Terus menyala. Nyalaan dia warna hijau yang ni. Lepas tu yang ni korang boleh tutup. Tutup macam tu, geng. Dan bila korang tak nak pakai, korang just tarik ni sikit je. Korang tarik. Tarik dan yang ni korang simpan dekat dalam ni supaya mengelakkan daripada hilang lah. Simple je, geng. Untuk benda ni memang function Okey, geng, kalau korang nak dapatkan mata candak sotong ni, aku sediakan beg kuning dekat bawah.